Assalamualaikum. Hari ni dapat peluang test ride T-Max, adik punya. Dia bawa balik aku punya MT-09. Dia nak try. Dia tinggal motor dia ni. Kita try bawa jalan-jalan. Pula jalan-jalan dekat-dekat je, bukan pergi mana pun. Road tag pun tak ambil dengan dia ni. Dia pakai mode S, mode sport. Sorry kalau bunyi angin kuat. Wind buffer dekat visor dia dah buka. Nak tukar baru, tak buat lagi. Meraung. Dia macam ada dua speed tau. Jom kita pusing-pusing sikit daerah Tupai. Dia pakai mode touring. Macam meresahkan pula mode sport ni. Ya, relax sikit. Tapi speed dia ni kan tak santai tau. Enjin sentiasa high revving. Even bawa slow macam ni. Dari segi selesa memang best lah. Straight kaki aku compare dengan X-Max. Cuma je bahaya yang tengah dia ni je tebal. Ini mode touring Kalau mode sport tadi dia akan drop ke satu gear yang rendah sikit. Itu enjin lagi meraung tapi responsif lah. Dia tinggalkan motor dia ni nak suruh betulkan cover set belakang dia tu. Masa dia repaint, tukar repaint tu pasang tak betul. Ada serta-serta tempat, serta-serta klip tu tak masuk. Ada yang tak rapat. Nak betulkan balik. Ini jalan nak menghala ke Tupai ni. Dan ni dekat Plekbang. Macam pelik pula bunyi Plekbang. Kalau orang sini panggil Plek Bear. Kita tengok macam mana performance memotong motor ni. Not bad. Memang lain kategori lah nak compare dengan MT-09 kan. Tapi untuk skuter sedap lah. Tapi dari segi nak memotong, performance engine semua tu, tu memang lain kategori lah dengan MT-09. Kita masuk kiri, menghala ke cabang pipe. Cuba try cruise control. Cruise control. Tap brake.
Dia set 84. Kita set 90. Nice. Kotor gila motor ni. Rumah dia tengah buat tangga baru. Motor ni duk parking kat depan tu, tak berbasuh memang yelah. Cabang 4, ambil kiri. Balik Wakaf Baru balik. Macam saya ingat handlebar dia ke kiri. Pukul 12.30 keluar jalan-jalan, berasap. Oh, kalau bawa biasa memang kena pakai mode touring lah. Tak boleh pakai mode ni, mode sport. Meresahkan tau, tak tenang. Conclusion dia, sedap bawa, selesa. Ulas pergi pulas pergi. Tapi yalah, aku dah terbiasa dengan power MT-09. Sebab memotong ke, time nak pecut ke, memang tak payah lawan lah. Saiz dia serius cakap, macam X-Max je. Handlebar ni position ke bawah sikit. Dia punya respon enjin kurang ajar babe. Ya. Main macam tu memang best. Jom balik, jom balik, jom balik. Tahun use memang best lah motor ni. Satu yang tak berapa best kat motor ni, dia punya service interval lah. 15,000 tukar belting. Belting dia kalau murah tak apa. Servis dia memang sakit kepala sikit lah. Standard lagi adalah tukar-tukar skru titanium, cat baru, spori pun cat lain. Ni yang tak rapat tau, sikit je nak masuknya. Dia renggang ni, sini rapat. Exhaust Acra beli dengan Adami, Map Auto Parts. Ni nak buka cover set dia ni. Nak buka rack dulu. Okey, itu saja short review, short test ride untuk motor ni. Not bad. Assalamualaikum.